ونحن نقول كل صلاة صليت خلف الإمام والإمام يقرأ قراءة لا يسمع فيها قرأ فيها. Itu dia. Ini dia sebut tentang makmum ni. Dia kata kita berpendapat, kami berpendapat, setiap sembahyang yang dikerjakan di belakang imam, ketika imam membaca dengan bacaan yang makmum tidak mendengar bacaannya, maka dia qara'a fiha, dia bacalah dalam sembahyang tu. Kalau dia tak dengar tu imam baca, dia baca. Yang ni kalau dia dengar tu imam baca, dia tak baca lah. Gitu. Dia baca ni, kalau tu imam baca koho, dia tak dengar tu imam baca. Yang ni kalau dalam sembahyang jahriyah, dia tak boleh baca. Kalau gitu, serupa dengan Imam Malik. Serupa dengan Imam Ahmad lah juga. Serupa. Ini orang Syafi'i sendiri. Jelas. Berarti kalau kita perhati, tujuan yang sebut ni sebab apa? Satunya, memang tidak molek baca di belakang tu imam ni. Tapi orang kita kadang-kadang, oleh kerana dia muqallidin, pengikut mazhab Syafi'i, dia terlalu tak sih kalau orang lain sebesar-besar orang lain tak sih, besar mana aku tak sih. Dia kena Syafi'i sendiri.